7 keluarga maut minum racun sebab stres, beban hutang, sedih saudara jutawan enggan bantu. Wahai kerajaan Madani, lihatlah betapa susahnya rakyat anda sekarang ni. Sampai mereka sanggup bertindak sebegitu rupa. Warga asing dibiarkan kaya raya. Buka perniagaan macam cendawan tumbuh. Coket, Bukit Bintang, Jalan Silang, Puchong. Dan merata-rata lah lagi. Lepas tu diorang ambil pekerja diorang pun warga asing juga. Dari mereka dan keluarga-keluarga mereka. Akhirnya yang susah rakyat tempatan. Nak niaga tak boleh. Nak dapat lesen pun susah. Nak buat pinjaman asyik tak lulus-lulus. Hutang berjela-jela. Nak buat kerja part time pun tak ada. Kerja pun makin berkurang sebab warga asing dah kerja. Jadi promoter lah. Jadi pelayan kedai makan lah. Jadi cashier lah. Sudahnya ramai yang stres. Sampai bertindak tak fikir lagi dah. Ramai tau rakyat kita yang ikat perut sekarang ni. Sebab fikir kos sara hidup tinggi, nak bayar hutang lagi, cukai lagi. Graduate nak dapat kerja susah. Lepasan SPM pun sama. Bayangkanlah korang akan datang macam mana. Kemungkinan lah, ni kemungkinan rakyat tempatan jadi gelandangan. Warga asing duduk dekat penthouse. Duduk dekat kondominium. Tapi memang dah terjadi pun kan. Fikir-fikirlah korang. Betul tak?